Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Teknologis Muhammad Fikri bin Azizan, pelajar PhD Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia. Hari ini saya akan membentangkan satu kajian transformatif bertajuk Memperkasa Pembuatan Keputusan Industri dan Penyelesaian Masalah Kompleks dalam kalangan pelajar TVET untuk keperluan permintaan industri pada masa hadapan. Kajian ini merupakan hasil bersama penyelidik saya, Teknologis Dr. Muhammad Effendi Iwan bin Muhammad Matoreh dan Dr. Malisa binti Omar. Matlamat kami adalah untuk membina tenaga kerja yang bukan sekadar mahir teknikal tetapi benar-benar mampu bagi mendepani cabaran drastik industri 4.0 dan 5.0. Mari kita lihat mengapa kajian ini sangat diperlukan. Saya ingin memaparkan jurang kompetensi yang membimbangkan antara masa hadapan dan semasa. Di sebelah kiri, tuntutan industri hari ini bersifat kompleks, dinamik dan penuh dengan ketidakpastian. Sistem otomasi dan robotik bukan lagi linear, ia saling bergantung dan sering berubah-ubah. Namun, lihat pada realiti sebelah kanan, kebanyakan latihan TVET masih terperangkap dengan prosedur rutin, tugasan yang sangat berstruktur dan pendekatan hafalan. Apabila graduat ini melangkah ke alam industri yang sebenar, mereka seringkali lumpuh kognitif kerana mereka hanya dilatih untuk mengikut manual, bukannya untuk membuat keputusan strategik di tengah-tengah kekalutan teknikal. Dalam jadual perbandingan ini, kita dapat melihat perbezaan antara latihan konvensional dengan model pembuatan keputusan dinamik dan CPS yang dicadangkan. Untuk pertama, dimensi senario, latihan sedia ada hanya menekankan masalah yang jelas dan berstruktur berbanding dengan DDM dan CPS yang merujuk kepada masalah yang kabur, iaitu ill-structured. Yang kedua adalah dimensi maklumat. Pelajar tidak lagi diberi semua data, mereka mesti mencari matlamat yang tersembunyi di lapangan. Ketiga, tindakan. Kita tidak lagi mahu langkah statik 1, 2, 3. Sebaliknya kita menuntut penyelesaian strategi secara dinamik. Kriteria kejayaan bukan lagi sekadar jawapan betul atau salah, tetapi keupayaan pelajar untuk memberi justifikasi dan refleksi kritikal terhadap setiap keputusan mereka. Kerangka kerja CPS DM yang dibangunkan tidak dibina secara sendiri. Ia disokong dengan 3 teori utama yang saling melengkapi. Iaitu yang pertama, teori kompleksiti sebagai peneraju untuk memahami sistem industri yang tidak linear. Kedua, kognisi terletak iaitu situated cognition, memastikan pembelajaran berlaku dalam konteks fizikal dan sosial yang autentik, bukannya di dalam bilik darjah. Ketiga adalah penyelesaian masalah kompleks, memberi keupayaan kepada pelajar untuk memproses maklumat yang dinamik dan tersembunyi. Berikut adalah anatomi kerangka CPSDM. Di tengah-tengah sistem ini adalah BigNet, Scenario Authentic Industry. Ia berfungsi sebagai pemacu kepada 5 proses kognitif teras yang disusun dalam satu kitiran berterusan, iaitu Dynamic Decision Making. 5 proses ini pengenapastian, pengumpulan maklumat, penilaian alternatif, pelaksanaan dan refleksi. Saling berinteraksi seperti roda gear yang menggerakkan pemikiran analitik pelajar untuk mencapai keputusan yang optimum. Mari kita telusuri setiap proses secara mendalam. Proses 1 adalah pengenapastian dan definisi.
Di sini, pelajar dilatih untuk merangka masalah teknikal. Mereka perlu melihat melampaui sistem luaran untuk mengenal pasti pemboleh ubah sistem dan menetapkan kekangan operasi. Seterusnya, untuk proses kedua, pengumpulan maklumat dan interpretasi. Dalam industri, data tidak datang dalam bentuk senarai yang kemas. Pelajar perlu menentukan dokumen, rujuk pakar atau data sensor yang diperlukan dan belajar bagaimana mentafsir bukti yang seringkali tersembunyi di lapangan. Untuk proses ketiga, langkah yang paling mencabar kognitif. Penilaian alternatif dan pemilihan keputusan. Intipati di sini adalah wajarkan tolak ansur, iaitu trade-off. Dalam keadaan tidak menentu, jarang ada jawapan yang sempurna. Pelajar mesti belajar untuk menimbang kesan setiap pilihan, membuat keputusan walaupun dengan maklumat yang tidak lengkap dan mengambil kira kekangan masa serta sumber industri yang sebenar. Inilah yang membezakan seorang operator dengan seorang pembuat keputusan. Seterusnya adalah proses keempat, iaitu perancangan pelaksanaan. Pelajar perlu menyusun urutan tindakan, menjangka kemungkinan akibat dan memperuntukkan sumber secara elektif. Pusingan ini diakhiri dengan proses 5, iaitu refleksi dan penambahbaikan. Ini adalah fasa kalibrasi. Pelajar menentukan kualiti hasil mereka, mengenal pasti pengajaran yang diperoleh dan paling penting, menentukan bagaimana untuk mengubah strategi apabila sistem industri bertindak balas di luar jangkaan. Refleksi inilah yang membina kemahiran jangka panjang. Untuk melaksanakan kerangka ini, kami memperkenalkan Wignet berasaskan keputusan sebagai pemakin pedagogi. Wignet ini merupakan senario autentik seperti rantaian bekalan atau penyelenggaraan kejuruteraan yang dinamik. Ia bukan sekadar teori, ia menggambarkan elemen abstrak dengan eksperimen aktif. Melalui Wignet ini, kita boleh melihat bagaimana pelajar menakul bukannya sekadar apa jawapan akhir mereka. Kajian ini dilakukan melalui 2 fasa yang sistematik, iaitu fasa pertama melibatkan analisis keperluan dan sintetik bibliometrik untuk membina indikator reka bentuk, manakala dalam fasa 2, kami fokuskan kepada pembangunan konstruk, pengesahan oleh pakar daripada industri dan akademik, serta pembangunan prototipe Wignet senario tersebut bagi memastikan kesahihan dan kebolehpercayaannya. Apakah impak akhir yang kita mahu capai? Kita mahu mentransformasikan pekerja mekanikal yang hanya berfikir secara rutin menjadi seorang penyelesaian masalah industri yang berdaya tahan. Terdapat 3 hasil utama. Yang pertama, penakulan analytical, keupayaan memecahkan sistem kompleks kepada komponen yang boleh diuruskan. Yang kedua adalah ketakasan keputusan, berani mengambil tindakan berasaskan bukti walaupun dalam ketidakkepastian. Yang ketiga, refleksi kognitif, belajar secara berterusan daripada gelum maklum balas persekitaran. Untuk kesimpulan dalam 7, sebagai penutup, kerangka SPSDM ini bertindak sebagai jabatan utama yang menghubungkan amalan TVET konvensional dengan tuntutan kognitif sebenar industri 4.0 dan 5.0. Langkah masa depan kami adalah membangunkan instrumen penilaian kendiri dan menjalankan pengesahan psikometrik skala besar. Marilah kita bersama-sama mengkasakan graduan TVET kita untuk menjadi pemimpin teknikal pada masa hadapan. Sekian, terima kasih.